Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys. So tadi lewat sikit lah, minta maaf lah, patut 9.30 tadi dengar tadi apa yang amat berhormat Sanusi, Menteri Besar Kedah yang berkempen di Karambunai, Don Karambunai di negeri Sabah bagi PRN ini. Karambunai ni calon dia lah daripada parti PAS lah, Doktor apa, lupa nama dia, tak ingat lah, tapi dia orang yang baik lah. Tak apa, nanti kita akan masuk berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah ni. Okey. Kita punya permulaan hari ni berkenaan dengan perjanjian AD yang mana Anwar Ibrahim menandatangani di tempoh hari bersama dengan Trump. Clear tak? Buku-buku clear tak? Clear okey. Dia perjanjian AD. Tak habis lagi. Perjanjian AD ni tak habis lagi guys. Sebab sampai sekarang Anwar Ibrahim tak jawab. Bukan saja tak jawab, dia spin lagi. Dia bodohkan kita, dia kata kita tak baca lah, macam-macam dah. Tapi semalam Tengku Zafrul, Tengku Zafrul, orang yang sama juga, yang lari daripada parlimen bila nak ditanyakan soalan daripada pembangkang. Tengku Zafrul telah buat satu kenyataan yang mana kenyataan yang sangat-sangat mengejutkan. Yang mana tiba-tiba pula Tengku Zafrul mengakui bahawa apa yang dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir, apa yang dibangkitkan oleh pembangkang berkenaan dengan perjanjian yang berat sebelah ini, yang menggadai kedaulatan negara ni, tiba-tiba pula Tengku Zafrul mengesahkan. Dan semalam Tengku Zafrul dalam podcast bersama Khairi Jamaluddin dan Syarif Hamdan, keluar sekejap, dia mengakui sedang cuba untuk pindah perjanjian AD. Tiba-tiba pula, kita dah berbuih cakap dah ni, dah berapa puluh hari dah kan. Tiba-tiba pula dia bagi tahu memang sedang cuba untuk pindah perjanjian AD. Tempoh hari kau tak mengaku. Sekarang baru kau mengaku. But tak apalah, pada sesuatu benda yang bagus, sebab dia dalam perjanjian AD ini, perjanjian antara Malaysia dan juga US ini, yang mana Anwar Ibrahim dan Trump tanda tangan ini, dia ada dua orang faktor dia. Anwar Ibrahim dan Tengku Zafrul. Selain daripada kabinet Madanon yang ada lah. Tapi orang yang dipertanggungjawabkan ni adalah dua orang ni. Anwar Ibrahim dan Tengku Zafrul. Jadi bila semalam Tengku Zafrul mengakui perjanjian ini berat sebelah, dan sekarang ini mempertimbangkan untuk batalkan perjanjian tersebut, bermakna dia dah mengaku dah kesalahan dia. Sekarang ni Anwar Ibrahim, bila dia nak mengaku? Kita minta juga ni Walano ni, Harun Wanadi ni, Tolong tanya dengan Anwar Ibrahim, bila nak mengaku ni, yang perjanjian yang kau buat ini dah gadai kedaulatan negara. Okey. Ini saya nak bagi dengar Tengku Zafrul, pernyataan daripada Tengku Zafrul. But to be honest with you, we are trying already. Okay. But Terima kasih, since you, this is the first public one, I will say that memang kita memang sedang cuba lah. Kalau boleh ubah sedikit. Dia belum ratify lagi. It's a process now. Tapi 60 hari kan. 60 hari after the legal ready. Which is not even ready yet. So legal not ready. So we have time. So, Walano nak kata apa? Tengku Zafrul dah jadi walaon dah. Ya, selama ni pembangkang bising dalam parlimen sampai speaker Joe Bedul ubi kayu. Nak cakap apa ni? Perjanjian yang menggadai kedaulatan negara. Sebab tu saya minta kepada rakyat Malaysia, saya tak minta korang percaya dengan apa yang aku cakap ni. Aku faham, kan? Tetapi kalau Tun Mahathir, negarawan yang 100 tahun bagi tahu perjanjian yang dibuat oleh Anwar Ibrahim itu menggadai kedaulatan negara, mana itulah jawapannya. Dan kalau Tun Mahathir seorang cakap, lain cerita. Ini ahli parlimen pembangkang, semua bersuara. Malah ahli parlimen kerajaan sendiri, Rafizi Ramli, ahli parlimen Pasir Gudang, Nik Nazmi pun bercakap benda yang sama, menggadai kedaulatan negara. Tak cukup dengan itu lagi. Tu Lee Chin Tong, Timbalan Menteri MITI, Timbalan Menteri Tengku Zafrul mengesahkan dalam parlimen bahawa Malaysia dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang menggadai kedaulatan negara. Now Tengku Zafrul dah mengaku, sekarang ni tengah nak semak balik. Anwar Ibrahim, engkau nak lagi pergi mana lagi ni? Kalau engkau nak kata tak baca, ini bukan kata tak baca lagi Anwar, ini dah hadam sampai lumat dah ni. Kalau Tengku Zafrul boleh mengesahkan perjanjian itu berat sebelah, sekarang ni sedang dirunding untuk batalkan perjanjian, bermakna apa? Jadi kepada rakyat Malaysia, teruskan bagi tekanan ini.
2 kali Jumaat lagi untuk Anwar Ibrahim. Anwar, kemaluan yang memalukan untuk engkau. Kemaluan yang memalukan. 2 kali Jumaat lagi Anwar Ibrahim. Menarik Menarik. Okey. Saya takut kena ban. Jadi saya kena rekod satu-satu. Sekarang ni saya nak stop dulu yang ni. Teruk dia orang ni. Koyak. Saya pun tak tahulah apa yang koyak ni. Okay, sekarang ni saya rekod lagi satu. Okey. Ini topik yang kedua pula. Okey, setakat ni suara clear Teruskan share guys. Share berapa ni? Kena shadow juga. Ya Allah. Aduh, stresnya. Kena shadow juga. Share 3,700. Share. View 1,600. Tak boleh lah. Dia kena, ni Rip. Dia kena pakai akaun yang biasa Rip. Dia tak boleh pakai akaun yang macam member kita buat tu. Dia kena pakai akaun biasa macam tempoh hari kita buat tu. Maknanya orang biasa, rakyat Timalabot buat. Kita buat macam gitu. Kalau pakai yang, saya rasa kalau yang 100 lebih dah boleh buat live ni, dia dah macam, tak tahulah dia compromise apalah. Sebab share dah 4,000 dah, tapi view baru 1,600. Dahsyat lah dia orang punya, dia punya shadow ni luar biasa lah. Nama TikTok 2 kali Jumaat. Kau type 2 kali Jumaat. TikTok ni pakai buang. Pakai buang je TikTok ni. Dah 100 berapa? 170 lebih dah rasa kan. Nak masuk 180 dah rasa. 180 ekor TikTok. Lepas tu ada Walanon kata, tak berani nak buka VC. Macam mana aku nak buka VC? Tak berani nak buka VC. Kita dah message, dia tak balas, dia block kita. Nak balas macam mana akaun aku pakai buang? Kau gila ke apa? Nak buka VC tak boleh. Nak balas message, lepas ni kena ban lah akaun ni. Macam mana tu? Tu kata Walanon ni benak otak. Bukan sikit punya benak ni, benak teruk punya, bebal. Tak apalah, kita teruskan juga. Saya harap semua dapat bantu rekod dan sebarkan lah saya punya video ni. Buatkan satu VTT, sebarkan sebanyak mungkin dalam muka buku ke, dekat Instagram ke, kat WhatsApp ke, dekat TikTok ke, tak kisahlah. Okay. Hari ni kecoh. Kecoh berkenaan dengan MCA. MCA pula. MIC. Malaysia Indian Congress. MIC membuat satu usul untuk keluar daripada Barisan Nasional. Okay. Keluar atau tidak? Ini persoalan dia. Mereka dah keluar ataupun tidak? Belum keluar lagi. Sebab tu hari ni ada di kalangan Walanon, UMNO lah, AMDAP, mainkan bahawa mana ada MIC keluar? Ya, belum lagi. Sebab itulah kita hari ni, kita kena cerdik lah sikit. Sebagai ahli UMNO, janganlah bodoh sangat. Macam Dr. Akmal apa semua ni, nama Ketua Pemuda UMNO, tapi bebal. Sebab apa bebal? Sebab hari ni, persidangan MIC, dia buat satu resolusi yang mana keluar daripada Barisan Nasional. Dan resolusi tersebut telah dipersetujui oleh semua perwakilan yang ada. Bermakna dah lulus lah. Itulah jawapan dia. Dah lulus. Jadi bila dah lulus ini, mereka serahkan kepada Presiden MIC untuk buat keputusan. Bila? Kita tak tahulah. Tetapi secara dasarnya, Perhimpunan MIC hari ini dah meluluskan untuk MIC keluar daripada Barisan Nasional. Muktamad. Jadi kalau ada yang tanya, mana ada tak keluar? Memanglah belum lagi. Tetapi perwakilan dah setuju. Faham tak? Sama macam korang lah dulu UMNO. Dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kata no Anwar, no DAP. Lepas tu kau bergabung dengan UMNO, dengan DAP, dengan Anwar Ibrahim. Nampak? Sebab apa? Sebab mandat kau bagi kat Presiden kau. Kau lupa ke? Ni budak-budak UMNO yang bodoh-bodoh ni. Budak-budak UMNO yang bangang-bangang ni. Kau ingat balik dulu. Kan kau buat resolusi dalam tu Dewan Merdeka UMNO tu. No Anwar, no DAP. Kau kan semua setuju bangun no Anwar, no DAP. Tapi lepas tu kau serahkan mandat kepada pucuk pimpinan untuk buat keputusan. Bila? Tak tahu.
Tup. Zahid bergabung dengan Anwar dengan DAP. Lepas tu Ali UMNO pun nganga. Bodoh je. Kau tak ingat ke? Nampak tak? Tapi sebab kau orang bodoh lah. Budak-budak UMNO. Mangkak semua kan. Aku berani cakap lah sebab aku ada waktu tu. Aku terlibat. Aku nampak betapa bodohnya kau orang ni semua. Jadi sekarang ni, MIC hari ni dah buat keputusan. Keluar daripada Barisan Nasional. Serahkan kepada Presiden MIC untuk buat keputusan. Bila? Kita tak tahulah. Tetapi muktamadnya mereka buat keputusan keluar daripada Barisan Nasional. Sebaca sikit kenyataan. Dia kena baca korang ni. Baca kenyataan Perwakilan MIC sebulat suara meluluskan resolusi untuk keluar dari Barisan Nasional dan memohon untuk menyertai Perikatan Nasional. Ada dua keputusan Ni budak-budak Amdap Bangang ni ada dua keputusan. Keluar daripada Barisan Nasional, join Perikatan Nasional. Dua keputusan ni. Dalam satu langkah yang dianggap penting bagi memperkukuh peranan parti dalam arena politik negara. Resolusi itu diluluskan semasa mesyuarat perwakilan Perhimpunan Agung Tahunan MIC ke-79 di Shah Alam hari ini. Saya skip lah MIC akan memohon secara rasmi untuk menyertai Perikatan Nasional bagi membina platform baru yang lebih inklusif dan memberi ruang luas kepada suara masyarakat India di Malaysia. Menurut Saravanan, Presiden Wegeswaran bersama Jawatankuasa Kerja Pusat CWC diberi mandat penuh untuk melaksanakan segala langkah rasmi berkaitan keputusan tersebut. Ini termasuk rundingan, penyediaan dokumen rasmi serta pengumuman kepada pihak berkuasa dan orang awam pada masa yang sesuai. Seramai 1,808 perwakilan MIC daripada seluruh negara yang menyertai perhimpunan hari ini sebulat suara menyokong resolusi tersebut. Amdap, Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Kau nak cakap apa? Dan guys, korang kena faham. Ini politik. Berapa lama lagi MIC ni nak tanggung biawak hidup UMNO ni? Dah ramai orang terlepas pandang. Ramai orang tak tahu. MIC ni dah lama dah. Sebab Zahid tak layan pun MIC. Bukan MIC saja, dengan MCA pun dia tak layan. UMNO ni Amdap. UMNO ni dikuasai oleh Anwar Inas. Mereka ikut Anwar Ibrahim. Kena faham tu. Mereka mengikut Anwar Ibrahim. Faham betul-betul. Mereka tak peduli pun MIC ke MCA ke. Mereka ikut Anwar saja. Dan sebab itu bila MIC buat keputusan ini, sebenarnya untuk makluman korang, mungkin ramai orang yang terlepas pandang yang tak tahu kisah ni. MCA dah buat dulu lagi. MCA dah buat resolusi keluar daripada Barisan Nasional 2018. MCA 2018 lagi. MCA dah buat resolusi keluar daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional dibubarkan. Bukan baru. Ini pula berita 2019. Bapak munafik acap Wajdi. MCA dinasihat tidak terburu-buru keluar daripada Barisan Nasional. Mahu Barisan Nasional dibubarkan. Semasa ni Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bukan baru guys. Jadi korang jangan terkejut benda ni. Ni bukan baru. Malam ni saya buka kat korang bagi korang faham. Bagi korang clear lah. Ini daripada Bung Mokhtar pula. 2019 rasanya ni. Kenyataan daripada Bung Mokhtar. UMNO perlu hormati pendirian MCA, MIC, kata Bung.
UMNO ni dah lama dah membusuk sampai ke usus. Fahamkan betul-betul. Dah lama dah membusuk sampai ke usus. Sekarang ni, apa akan jadi kalau MIC keluar daripada Barisan Nasional? Okey, ni saya cerita kat korang. Dalam Barisan Nasional ini, dia diasaskan oleh 3 parti. UMNO, MCA, MIC. Ini asas Barisan Nasional ni. Kalau salah satu keluar ni, bermakna dia akan terbubar Barisan Nasional. Dia akan terbubar. Selepas daripada 2018, ramai komponen dalam tu dah tarik diri keluar. Jadi tinggal 3 komponen je. Kemudiannya PBRS daripada Sabah masuk dalam Barisan Nasional menjadikan 4 komponen dalam Barisan Nasional. 4 komponen. MCA dah lulus satu resolusi untuk keluar daripada Barisan Nasional 2018. Tapi belum umum lagi. Dah lulus dah. Resolusi tu dah lulus dah. MIC hari ni buat keputusan untuk keluar daripada Barisan Nasional. Pun dah lulus dah. Jadi kalau anda kata ada 4 dalam Barisan Nasional, tinggal UMNO dengan PBRS. Parti yang bertanding dekat Sabah sekarang lah. PBRS pun, dia akan keluar daripada Barisan Nasional. Jadi, dalam Barisan Nasional ini, kalau dah tak ada yang duduk dalam tu, bermakna Barisan Nasional akan terbubar secara automatik. Apabila Barisan Nasional terbubar secara automatik, bermakna ahli parlimen Barisan Nasional, adun-adun yang bertanding dalam atas tiket Barisan Nasional ini, mereka dikategorikan sebagai bebas. Sebab mereka bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi itu menyebabkan Zahid Hamidi tidak ada full power, tak ada power nak grip, nak tekan mana-mana ahli parlimen ataupun adun Barisan Nasional sebelum itu. Jadi dalam kes ini, bila MIC umumkan saja, BN akan terbubar dan ahli parlimen yang ada dalam parlimen, ahli parlimen UMNO 30 orang, bukan lagi ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi mereka tidak perlu nak mengikut kehendak Zahid. Seperti mana yang sebelum ini, Zahid bagi tahu 30 ahli parlimen Barisan Nasional bagi mandat kepada dia. Ada SD, ada akuan bersumpah memberikan mandat kepada Presiden Barisan Nasional. Sekarang ni kalau BN dah terbubar, Zahid dah tak ada power, ahli parlimen bebas bertindak mengikut mereka sendiri. So Anwar Ibrahim, ni 2 kali Jumaat lagi Anwar Ibrahim ni. Saya yakin ramai dah faham kot. Saya cakap ni. Ramai dah faham kot. So Zahid tak ada grip lah kepada ahli parlimen Barisan Nasional. MP akan jadi bebas. Dan kemungkinan besar MCA akan umumkan juga ni. Sebab MCA dah lulus resolusi ni 2018 lagi. Siapa punca? Zahid. Tapi kena ingat, tak boleh salahkan Zahid. Sebab Zahid anak murid kepada Anwar Ibrahim. Ingat tu. Zahid anak murid kepada Anwar Ibrahim. Ini ya ramai orang terlepas pandang. Ramai orang tak nak fikir. Dia anak murid. Dia hanya ikut apa yang Anwar suruh. Dan perkara ni bukan baru. Sebab itu, cuba fikir. Apabila 2022, kerajaan gabungan PH dan BN dibentuk. Kemudiannya barulah masuk Sabah dan Sarawak. Zahid dengan Anwar, dia tak letak MIC dengan MCA. Sebab MIC MCA adalah persaingan bagi PKR dan DAP. Nampak? Sebab itu Zahid tak engage dengan MCA dengan MIC. Sebab Zahid ikut arahan Anwar Ibrahim. Kalau empower MIC dalam kabinet, MCA dalam kabinet, dia akan menggugat PKR yang mana kita tengok dia jaga masyarakat India dan juga DAP yang mana dengan masyarakat Cina. Jadi inilah politik dia. Politik dia adalah untuk Anwar Ibrahim. Bukan untuk MIC ke MCA ke Wak Imam, untuk UMNO pun bukan. Untuk Anwar Ibrahim. Ni realiti yang berlaku hari ni. Kalau kita nak berfikirlah. Jadi bila MIC buat keputusan hari ni, saya setuju lah. Sebab lama mana lagi nak duduk kat situ. MIC bukan baru. PKR ni parti jalanan. 98 baru tubuh. MIC tu waktu perikatan, waktu kapal layar lagi. Dah tubuh dah dengan MCA. Bersama-sama dengan UMNO. Walaupun tinggal satu kursi. Nampak? Dan kenyataan MIC hari ni, 2 satu keluar daripada Barisan Nasional, satu lagi masuk Perikatan Nasional. Okey.
Kenapa nak masuk Perikatan Nasional? Guys, negara ini, bangsa teras adalah Melayu. Bangsa teras. UMNO dulu kuat kerana orang Melayu bersama dengan UMNO. Oleh kerana orang Melayu bersama dengan UMNO, maka UMNO kuat. Apabila UMNO kuat, waktu zaman Tun Mahathir lah. Apabila UMNO kuat, barulah parti-parti lain ini nak menjadi gabungan dalam Barisan Nasional. Sebab orang Melayu dalam UMNO. Walaupun ada PAS, tetapi kuatnya UMNO kerana orang Melayu sokong. So, bila hari ni, orang Melayu tidak lagi menyokong UMNO, tidak menyokong PH, dan hari ni orang Melayu menyokong Perikatan Nasional, dalam strategi politik, bagi parti-parti lain yang bukan parti Melayu seperti MIC, MCA, mereka akan memilih jajaran baru yang boleh menguntungkan mereka. Sebab mereka ini nak berkhidmat jaga masyarakat mereka, bangsa mereka. India, MIC, China, MCA. Jadi sudah tentulah mereka akan memilih Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional hari ni jadi base kepada orang Melayu. Nampak tak? Dan perkara ni sebenarnya, saya nak ingatkan kepada semua. Tun Mahathir, dia dah cakap lama dah. Saya yakin korang pernah tengok video tu. Sebab saya nak mainkan balik video tu lah. Video ni tahun 2001 sayang. 2001. Bukan 2021. 2001. Kau orang dengar Tun Mahathir cakap ni. Lepas tu fikir. Maaf kalau saya kata ini. Dalam pada tahun 2020, UMNO mungkin tidak berkuasa lagi. Kerana ditolak oleh orang Melayu sendiri. Kerana bosan dengan politik wang yang diamalkan oleh UMNO. Dan di kalangan UMNO pula, ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO akan merebut kuasa sehingga tidak ada lagi perjuangan untuk parti, untuk bangsa, tetapi perjuangan hanyalah untuk mendapat tempat bagi diri sendiri. Dengan itu, pengundi akan rasa bosan dengan UMNO dan mereka akan tolak UMNO. Saya fikir 2020 is the maximum lah UMNO boleh pergi. Saya fikir belum sampai itu pun kita akan lihat UMNO kualitinya merosot, sokongan kepadanya juga merosot. Apabila UMNO lemah, maka campuran Barisan Nasional ini juga akan jadi lemah. Sebabnya Barisan Nasional ini kuat sekarang ni ialah kerana UMNO menjadi kelasnya yang kuat. Tetapi apabila UMNO sudah lemah, ditolak oleh orang Melayu, maka Barisan Nasional juga agak untung. Malangnya yang akan mengganti bukanlah parti lawan yang kita tengok sekarang ni. Kerana yang lain juga, parti lain juga, parti Melayu yang lain juga tidak akan mendapat sokongan daripada orang Melayu sendiri. Tahun 2001 video ni. Tepat ramalan Tun Mahathir. Tepat. Tepat. Malangnya parti Sejahtera pun tak menang. Dia kata betul, 2018 PAS tak menang. Yang menang siapa? Bersatu. Bersatu. Parti yang dia tubuh. Malikul Zaman. Jadi, saya nak ingatlah kepada ahli UMNO. Saya tengoklah komen kata MIC pengkhianat. Saya tengok komen MIC pengkhianat. Ginilah. Budak-budak UMNO. Korang ni semua, UMNO ni dah membusuk sampai ke usus. Korang ni pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara. Setidak-tidaknya MIC ni, dia memikirkan pasal nasib bangsa dia tau. MIC ni memikirkan masalah India ni. Nasib bangsa India ni. Dia buat keputusan. UMNO ada fikir masalah orang Melayu? Bukan tak fikir masalah orang Melayu. Bila masa UMNO fikir masalah orang Melayu? Tak ada. Kau hari ni, UMNO ni dah membusuk sampai ke utus. Sebab pemimpin yang ada ni, Puan Anwar Inas. Ikut apa saja arahan Anwar Ibrahim. Ikut. UMNO yang ada hari ni. Membusuk sampai ke usus. Jadi, wait and see lah. Kita tengok lah. Kita standby popcorn, makan popcorn, kita tengok
2 kali Jumaat lagi. Kemaluan yang memalukan untuk Anwar Ibrahim. Malu guys. Sangat-sangat malu. Dan malu ni bukan kita yang buat. Anwar yang pilih. Tuan Mahdi dah bagi tahu dah. Oi Anwar, turunlah. Kau tak nak turun Anwar. Kau yang pilih. Tak apalah. Kalau kau dah pilih jalan ni, nasib lah. Kau tunggu je lah. So kita akan tengok lah guys. Kemaluan yang memalukan. Dan saya yakin selepas ni MCA akan keluar kenyataan. Sebab memang MCA dah lulus satu resolusi keluar daripada Barisan Nasional. Game ni best kan? Game ni cantik, mantap, tertarik kan? Gepabum. Kemaluan yang memalukan untuk Anwar Ibrahim. Kita tunggu step by step. Okay? Cun Mantap. Okay, stop jap. Saya kena buat satu-satu lah. Semalam tak lepas. Panas. Tapi teruk lah berapa share ni. Mak 9,000 share. View 2,400. Aduh. Stres lah rasa. Kan? Jadi stres. Sebab apa? Sebab tu lah. 9,000 share. Rip, tak ada akaun lain ke Rip? Gila lah. Kau tu kena block. Kau ni bukan sikit-sikit tu. Kena shadow. Gila lah. 10,000 share. View 2,500 sayang. Tak boleh lah. Korang kena bagi akaun dekat Sir lah. Kena bagi akaun lah. Kau tak bagi akaun macam mana saya nak buat live? Itu persoalannya sekarang ni. Bukan tak nak buat live. Tapi kalau tak ada akaun, tak boleh buat apa lah. Saya dah tak mampu nak buat dah. Memang tak mampu nak buat. Sebab macam mana nak buat? Dah 100 lebih dah akaun. Dah 100 lebih dah akaun. Semalam 2 akaun. Dua-dua dah kena ban dah. Semalam. So memang tak boleh buat apa lah. Apa lagi nak buat guys? Kan? Perjuangan. Saya nak buka pasal kenyataan Anwar Ibrahim hari ni. Panas kenyataan ni. Pasal pesawat. Pasal pesawat. Aduh, macam mana Sekejap, saya try Tak boleh Rip. Akaun ni tak boleh Rip. Akaun ni dah compromise lah. Akaun ni dia kalau buka dia akan jadi shadow Rip. Dia kena bagi macam akaun tempoh hari tu yang apa semalam tu bagi kan STMI tu. Yang itu okey. Dia kena buat macam itu. Dia pasal dia buat lansam ni, rasanya dia dah compromise rasanya. Rasa lah sebab saya tengok ni teruk ni nampak 10,000 share tapi 2,600 dia punya view dia. Memang cuba try ni satu. Satu. Try ni susah lah guys. Macam gini lah guys. Muka buku report. Kan? TikTok report. Act report. Semua report. Semua dia report. MC report. Polis report. Okay lah. Saya tak tahu akaun ni compromise ke tak compromise. But kita try. Kita tengok. Dia kita try tengok Tak tahu nak cakap. Boleh tak boleh, saya tak tahulah. Kan? Saya try. Bumi Angus. Akaun Bumi Angus. Nama akaun tu Bumi Angus. Saya tutup yang ni. Link dalam Telegram Tim Walabot. Ni semua daripada Walabot ni, mostly ni, majoriti ni. Okay.